Edelweiss lah. Edelweiss. Ni bunga paling ke-9 ni. Eden ni. Ya. Lebih kurang. Oh, bunga Edelweiss. Bunga apa Edelweiss ni? Bunga susah dapat tau. Bunga susah nak dapat. Habis apa jadilah bunga susah dapat dulu. Bunga raya ada bunga apa ni susah dapat kau dah jadi apa. Habis kau takut ke? Jadi betul. Kebetulan Hasmi tu dia berlafaz pada diri. Kita tak bisa berdasar terus dia gerak. Boleh? Boleh. Bisa dia? Betul? Tarik nafas. Lepaskan. Public speaker. Mesti tak suka main motor-motor macam tu dulu. Okey, kita tunggu lagi. Tunggu. Kita mana? Cepat. Mana? Kita mana? Cepat. Saya tengok sekarang. Tak mana nak cerita. Tunggu. Lagi sini apa? Sebenarnya, Nak kena penyanyi dulu. Tak ada malu. Kau buangkan kemaluan kau. Aku tunggu. Okey, tak apa. Kita saksikan nomor satu dengan lagunya bunga Edelweiss. Betul sikit. Jadi saya bunga Edelweiss.
ada tu. Kalau ada rasa bagus. Mana you tahu you menyanyi bagus ke tak bagus. Ada rasa bagus. Ini salah orang dia menyanyi je. Dia tak tahu dia kata dia dah bagus kan. Dia tak tahu salah silap di mana. Selalu kita tengok pengkritik ataupun orang yang selalu bagi feedback. Begitu lantang dekat TV kan. Macam-macam. Kita dengar penggelam kan. Hari ni aku bagi peluang kat kau. Kita dengar macam mana lantang sikit ikut orang je. Macam mana mentor. Jangan lupa mana bisa tengok mentor ini kita secara live. Uji asing. Protisi. Kita dengar apa kata Azmi. Kalau dia feedback pada mentor. Voice of video yang serta. Siapa nama orang tadi? Nasrul. Dulu kata aku selalu garang dekat TV kan. Hari ni aku jauh daripada TV, jadi aku tak garang. Tapi tak garang pun pedas tu tak ada. Okey. Okey. Kau yang bagus, Dik. Kau yang bagus. Pitching kau almost perfect. Kau tak ada nada yang sumbang. Cuma sebutan bila nyanyi, bila jerit. Seperti, kalau kau jerit, selalunya kalau kalau kata seperti, susah kan? Seperti, kau sebut T tarik. Seperti. Orang akan dengar seperti. Orang akan tetap dengar seperti. Jadi bila kau buka artikulasi mulut tu, buka sikit, suara tu keluar dengan lebih merdu, lebih lunak. Jangan, bukan susah nak jerit. Itu trik kau kena jaga. Kalau kau tak boleh macam tu, kau mula-mula kau ambil limau nipis, kau masuk 3 biji dalam mulut kau. Tak boleh kau ambil limau yang besar sikit tu, yang kulit dekat kasar kau masuk. Tak boleh juga limau yang orange tu, kau masukkan dalam mulut kau tengok macam mana boleh masuk. Kalau tak boleh juga tepikai kau masukkan dalam mulut kau. Tak, tapi kau berlatih. Guna 2 jari, 3 jari. Belajar buka mulut, nyanyi. Kau nyanyi dah bagus. Artikulasi kau kurang. Pernafasan kau bagus, kau fit. Perut tak boncit, bagus. Okey. Jangan dah malas nak jogging apa semua, lebih stamina. Kau jangan terasa, aku dah cakap kau. Datuk gendut. Mana Datuk gendut? Datuk ni okey. Dandut. Ingat, keep fit. Nyanyi mesti fit. Alright? Okey. Itu dia feedback daripada Azmi mentor. Jangan lupa undi dia malam besok. Aplikkan beli status prepaid dia protesi dia. Nani tolong. Bila dia kata nyanyi kena pitch tak bocik, aku tak boleh dapat aku. Sebab aku bocik. Sebab lagu baru saya bakal